Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan unboxing satu produk, iaitu satu power bank yang brand dia adalah Rocoren atau Rocoren. Brand ni kurang famous, masih baru di Malaysia, tapi antara brand yang bagus lah dalam membuat power bank untuk barang charger, kepala charger handphone. Antara yang harga dia pun terbaik. Macam saya beli ni, saya beli di Shopee masa ada jualan sale tu lah, cukup murah dan cukup bagus. Jadi kita akan unboxing bersama-sama ya. Kita buka. Saya beli ni pada harga yang cukup murah lah, insya-Allah. Cukup murah, yang terbaik lah harga dia, insya-Allah. Jom kita buka. Kita buka dia. Okey. Kita buka dia. Oh, yang ni ada double packaging. Dia ada yang ni, packaging dia. Lepas tu saya beli ni, dia dapat, sebab ada promosi, dia bagi dengan kabel sekali. Satu kabel charger yang free lah, cuma. Okey, ni dia punya bungkusan dia. Dia punya ni, dia tulis gini. Okey, Rocoren. Ejaan dia tu macam tu, Rocoren atau Rocoren. Itulah dia. Ni dia punya kabel lah. Jom kita buka kabel dia. Dia punya ni, bagi saya dia boleh lawan dengan brand yang agak terkenal jugalah. Ni dia punya power bank Rocoren. Ni saya beli ni versi 35 watt warna hitam. Dia ada yang 15 watt, dia ada yang 25 watt, dia ada yang 35 watt. Saya beli ni sebab ini antara yang untuk model ni lah, antara maksimum lah. Maksudnya dia boleh charge. Ada sebahagian yang laptop yang pakai type C boleh charge dengan ni, sebab ada dia punya kuasa power 30 watt ni. Ni dia punya tu. Kita open dia punya ni. Satu lagi ni packaging. Ini packaging untuk dia punya kabel charging percuma C2C. C2C dia punya charger ni, kabel charger dia cuma. Jom kita kotak di luar dia macam ni, 20,000 35 watt. Dia punya kotak luar dia begini. Kita tengok dulu luar dulu. Okey. Ini dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Dia punya tu lah spek dia. Kita tengok spek dia. 20,000 mAh, 3.7 volt, 74 watt. Dan dia punya tu lah USB input. Output dia ada output dia, kita type C output, ada type C input. Lepas tu kita ada USB type A lah, A1, ada dua USB type A. Dan itulah dia punya power yang ada. Kita tengok. Inilah dia punya tu, detail dia. Rocoren tak silap nama dia. Okey, dia punya barang ni macam ni. Di bawah ni seal, di atas ni kita boleh buka. Biasalah perantaran adalah kemek-kemek sikit, tapi insya-Allah power bank ni okey dalam dia. Kita buka. Kita buka sama-sama. Macam tu packaging dia. Rocoren. Itulah power bank ni. Oh, dalam pun dia ada punya ada juga kabel charger dia. Inilah rupa dia. Simple je dia punya tu. Kita buka sama-sama. Oh, ni manual dia. Dalam kotak ni dia ada manual. Kita tengok manual sekejap sebentar. Kita tengok manual sebentar. Manual dia. Kita sambil lalu je. Manual dia macam ni. Bahasa Cina, bahasa Inggeris memang ada. Okey, lebih kurang manual dia ya. Kita buka. Ini bahasa Jerman kot, saya pun tak pasti. Dah dia. Okay, kita buka. Sekarang kita tengok pada barang yang aksesori dia bagi. Ini charger dia yang dibagi lah, charger percuma dia. Ini type A to type C. Okey, ini charger dia bagi. Kemudian kita tengok power bank dia yang dibagi, yang kita beli ni. Dia dalam plastik. Okey, itulah. Oh, memang cukup berat lah. Saiz dia pun cantik je. Untuk 20,000 power, 20,000 mAh. Dia punya rupa je macam tu. Okey, kalau boleh tengok, dia ada dua type A dan satu type C. Design dia kita tengok dari luar dulu luar dia macam tu. Tengok pada tepi dia. Rocoren. Dia punya tekstur ni pun sedap pegang. Dia punya indikator dia pakai LED macam ni. Okey, itu. Tengok dia punya tu, in and out. Kita charging dia pakai type C lah untuk charge dia. Okey, itu dia punya spek. Tengok belakang punya spek pula. Cuba fokuskan. Itulah spek dia kalau boleh tengok. Masya-Allah. Tak ada masalah untuk lihat. Okey, inilah dia spek dia.
power bank je. Cuba kita on kan ya. Macam tu, cukup unik, cukup cantik. Ini satu, ini menunjukkan dia punya bintik-bintik ni, maksud dia ni satu bintik hilang ni, maksudnya dia tak penuh lah. Dia 3/4 je bateri dia full sekarang ni, 3/4. Okey, nanti kita pause sekejap, saya clearkan meja sekejap. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bila dia charge macam mana rupa bila charge. Ini pun saya lama. Dia buka yang ni lah, kabel percuma dia tu. 4 gaya ni alhamdulillah macam berkualiti punya. Pasal 60 watt punya charger dia bagi. Ini dia bagi time promosi ya. Dia bagi percuma 60 watt nya. Type C roll current macam tu. Yang dia braided punya tu, jenis ada benang tu. Kita masukkan. Kita cuba charge je. Masukkan. Okey, sedap masuk dia. Kita masukkan, tengok apa warna dia. Okey, dia terus charge ya. Terus charge. Masuk ni kadang-kadang sekarang ni dia tengah charge lah. Tengah charge warna dia. Dia ada orang panggil apa RGB. Memang menarik lah. Macam ni maksud dia kalau full bateri ni, dia akan satu lagi ni akan menyala lah. Maksudnya sekarang ni maksud dia 3/4 penuh. Tiba 3 nyala kan. Macam tu. 3/5 watt. Dia tengah charge. Okey. Yang ni dia tak tunjuk super charging, fast charging ke, sebab ni pun lama dia tak tunjuk. Handphone yang saya tengah charge ni, saya tengah ambil video ni yang akan tunjuk. Sebab dia Samsung yang terbaru ni model lama ni. Jadi macam ni lah, dia charge dah 35 watt. Lawa dah punya LED, memang cukup lawa RGB ni. Cuma yang ni of course lah, dia jenis professional punya yang kualiti bagus punya. Biasanya ni tak adalah ada lampu-lampu apa. Memang untuk charge handphone lah, dia tak adalah lampu LED extra ke, tak adalah, dia basic je. Dia ada banyak model, tapi antara yang bagi saya puas hati dalam harga dia. Harga dia saya beli tu, saya tengok semula ya, berapa harga dia. Itu hari saya beli untuk model ni cuma RM41 termasuk shipping. RM41 untuk 35 watt 20,000 mAh. Cukup murah sebenarnya. Bagi saya kualiti dia, berat dia punya texture, InsyaAllah antara yang terbaik lah. Kalau anda tak percaya, anda boleh cuba review, tengok review powerbank ni, tengok Google, tengok orang kata, pembeli-pembeli yang pernah beli. Boleh tengok kat channel YouTube lain-lain juga. Banyak yang katakan brand ni antara yang bagus lah, untuk antara brand budget yang setara dengan Basius. Rendah sikit daripada green apa tu namanya, green. Sebab harga dia tu, sebab dia brand dia masih baru lagi, tapi kualiti alhamdulillah lah bagus. Untuk power dia ni 35 watt cukup bagus. InsyaAllah saya akan update semula lah jika apa-apa yang perkembangan yang terbaik, yang terbaru daripada powerbank ni. Jadi saya nak tunjuk itulah powerbank ni ya. Nak tunjuk powerbank ni. Okey, saya nak tunjukkan kehebatan powerbank ni lah. Memang dia punya indikator ni cukup cantik, RGB. Dia ada 2 USB Type A dan 1 USB C untuk charge dan output. Inilah dia, antara yang terbaik ya. Size dia pun tak besar sangat, agak-agak besar. Macam mana cakap, handphone saya ni handphone kecil je. Dia lebih kurang, handphone saya ni kecil je. Dia size dia dalam 6 inci, 6.0 ke 5.5 inci size dia tu. Untuk handphone yang kecil lah. Memang kecil lah. Jadi saya rasa itu sajalah kot saya nak review untuk kali ni. Video kali ni ini sajalah kot, brand Rocher. Jika anda berminat, saya rekomen setiap video saya kalau boleh beli brand ni pada ketika dia buat promosi. Waktu dia bagi voucher, kita beli sebab dapat harga cukup murah. Sebab ni kalau kita beli tanpa voucher, tak silap harga dia RM80. Murah juga, tapi kalau kita dapat pakai voucher total dengan free shipping untuk Shopee, platform Shopee lah, harga dia RM41. Cukup murah. RM44, RM41. RM41 total, cukup murah. Dia boleh charge. Ada laptop yang tak pakai power besar, yang 30 watt, 35 watt boleh pakai ni. Untuk laptop yang tak pakai power yang besar, dia boleh charge. Charge iPhone boleh, Samsung semua lagi lah bolehnya, tak ada masalah. Bagi saya antara yang brand yang bagus lah. Jangan percaya terus cakap saya. Anda boleh research sendiri di Google dan tengok review dia di Google dan review dia di YouTube. InsyaAllah antara brand yang bagus lah.
Jadi bagi saya untuk video kali ini sajalah yang saya nak tunjukkan. Terima kasih kerana datang lagi ke channel saya. Minta maaf lah kalau ada kekurangan dalam video saya. Saya masih lagi belajar dan saya cuba uploadkan video-video yang berguna untuk kita semua, insya-Allah. Jadi sampai di sana saja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Jika berminat boleh tekan link di bawah, itu pembelian melalui Shopee, Lazada atau platform yang lain lah. Jadi itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.